3. Kalau ajak pergi nanti ikut. Sekejap, tunggu aku. Nak ke mana white-white? Okey, selamat pagi. Hari ni aku berada dekat Masjid Sendayan. Aku rasa ini masjid yang paling cantik yang ada dekat Negeri Sembilan. So planning kita orang hari ni nak shoot dekat sini untuk Abaya punya collection. Aku harap kita dapat reach shooting yang smooth, yang dipermudahkan dengan tempat yang cantik. So aku tak sabar nak tunjuk kat korang angle-angle dan spot-spot yang cantik dekat area Masjid Sendayan. So let's go. Okay guys, kita orang baru lepas register. So kepada sesiapa yang first time nak shoot dekat sini, aku memang recommend kat korang untuk register dulu dekat pejabat dia. Buka pada pukul 9 pagi kat masjid punya entrance dekat area sini. Belah kiri korang isi form dulu. Lepas tu korang kena pergi ke dia punya pengawal punya bangunan untuk submit korang punya form. So lagi senang untuk proses korang shooting untuk dapatkan pas fotografer. So aku sarankan korang untuk tengok website Masjid Sendayan dulu sebelum sampai ke sini. Sekarang kita tengah set up dulu sementara kita tunggu model siap. Okey, kata set up dahulu baru kamu. Ini dia. Kita cuba allocate hari ni untuk shoot dalam period timing 8 jam. Kalau kata 20 outfit ni untuk 2 model, foto video 8 jam, just nice. Tapi kalau you guys nak tanya untuk shoot 4 jam, 20 lain macam complicated juga sebenarnya. Unless kalau kata kita divide foto dan video, memang akan lebih cepat sikit proses shooting kita. Let's go. Ni letak dalam ni. Tak apa, tarik dia slow. Jom. Yes, kita pergi kat dia orang je satu tempat. So macam ni lah hari-hari rutin aku bekerja. Ada hari shoot dalam hujan, ada hari shoot dalam panas. Tapi aku suka kerja aku. Dia macam mendung je. Yes, okey je cloudy day. Aku yang tergamam lebih ke makcik tu. So hari ni simple je. Kita set up backlight dengan ada satu setup backlight nanti. Lepas tu setiap kali sampai location baru kita buka barang. Senang. So nak moving ke mana-mana biar barang dalam ni je. Sampai satu spot buka letak lighting, dah settle senang. So sebelum nak tu kita settle kita punya tethering method dulu. Jom. Mari. Macam laut kan. Hai, P. Akram. Pak Ain. Name. Lofa. Love. Lofa. Baik. Cantik. Ni tasting. Cantik. Kamel, baling Kamel. Cepat. Itu punya program. Ya. Ya. Magic. Kan spin pasal. Okey, hot. Lagi. Mendapatkan yang pertama. Height scene pakai kuat sikit. Cantik.
sekarang pukul 11.30. Alhamdulillah hari ni cuaca cloudy sikit dan tak terlalu terik. Apa yang kita harapkan, clear sky warna biru. So kalau kita tengok kat belakang masjid ni nampak clear sky warna biru. So ini yang kita harapkan pada hari ini. Semoga kita punya syuting hari ini dipermudahkan dan juga senang untuk selesaikan semua syuting. Okey, sambung kejap lagi. Bye. 3, 1, 2. Nice. Great. Nice. 1, 2, 3. Last. Sekejap. Last one. 1, 2, 3. Ya. 3. Kalau ajak pergi ni nanti ikut. Nampak? One more. Yep. Banyak lagi sebenarnya cerita di sebalik tabir yang aku nak kongsi dengan korang. Aku harap korang enjoy tengok video-video kat YouTube aku. Jangan lupa tinggalkan komen untuk bagi cadangan atau penambahbaikan. Dan yang paling penting, subscribe channel aku supaya korang tak terlepas konten-konten menarik yang akan datang. Terima kasih atas sokongan korang.